Surah Al-Fatihah ini adalah surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah. Baik, di situ ada khilaf ulama. Ada ulama kata surah ini diturunkan di Mekah. Baik. Dan ada ulama mengatakan bahawa dia diturunkan di Madinah. Jadi setelahlah khilaf ulama itu berpendapat bahawa Al-Fatihah ini turun 2 kali. Kali pertama di Mekah dan kali kedua di Madinah. Masya Allah. Jadi pendapat yang penutupnya adalah Dr. Ahmad At-Tawi dalam tafsir yang merumuskan perbahasan ini dan memilih pandangan bahawa Al-Fatihah adalah surah pertama diturunkan secara lengkap. Surah lain semua terputus-terputus, bersambung. Tetapi surah Al-Fatihah ni satu-satunya surah yang turun secara lengkap, sekaligus habis 7 ayat. Tetapi bukan surah pertama diturunkan ya. Surah pertama diturunkan itu memang sahih surah Al-Alaq. Surah yang pertama turun lengkap adalah surah Al-Fatihah. Tetapi surah yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq. Kita ingat kenapa kita kena belajar surah Al-Fatihah ini betul-betul, sebab surah Al-Fatihah ini kandungan seluruh Al-Quran. Bilangan ayat dia ada berapa? Ada 7. Cuma ada beza dari segi mazhab, sebab ada mazhab yang khilafnya Bismillah itu tidak termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Ada yang dia baca, kalau kita pergi dekat Mesir, dia baca Bismillah tak jahar, dia tak baca kuat Bismillah tu, sebab Bismillah itu tidak termasuk. Mereka kata, mereka berpendapat mengambil mazhab Hambali, nama ayat je, Bismillah tak termasuk. Jadi jangan cakap mereka sesat ya. Jadi ini mazhab-mazhab. Jadi kita tak tahu, tak belajar lagi, jangan kita suka duk pukul rata orang. Tapi tengok orang belajar, orang solat tak ada takbir. Kan ada orang solat tak letak tangan sama mungkin kita, letak je dekat tepi. Lepas tu tengok orang solat ada mazhab Maliki dia gerak kanan kiri. Kan kita gerak awal kan, lepas tu kita stop. Itu mazhab Syafi'i. Jadi kita tak belajar bab-bab fiqh mazhab ni, jadi kita tak boleh bahas. Jangan duk cakap orang kafir sesuka hati. Jadi kita kena berhati-hati bab-bab perkara-perkara agama ni yang khilaf-khilaf ni, kita jangan gaduh, jangan kafir-kafirkan orang.